harap dapat bertenang. Kita masih lagi menunggu ketibaan yang berbahagia dari KSU yang dalam perjalanan. Jadi sedikit makluman untuk tuan-tuan dan puan-puan. Dalam majlis APC nanti, tuan-tuan dan puan-puan penerima anugerah cemerlang akan menerima dan membawa pulang sijil khidmat cemerlang dan akan menerima skim simpanan pendidikan nasional SSPM Prime bernilai RM1,000. Jadi di luar dewan terdapat kaunter SSPN. Jadi tuan-tuan dan perempuan, jika ada persoalan, pertanyaan yang berkaitan dengan skim ni boleh selepas program nanti, selepas majlis nanti boleh ke booth SSPN untuk mendapatkan maklumat lanjut. Jadi tuan-tuan dan perempuan, dimohon untuk dapat tempat duduk masing-masing kerana majlis kita akan bermula pada bila-bila masa sahaja lagi. Mengumumkan ketibaan Yang Berbahagia Datuk Seri Isham bin Ishak, Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Mohon Yang Berbahagia Datuk serta hadirin sekalian untuk terus berdiri bagi menghormati nyanyian Lagu Negaraku, Lagu Jabatan Pertanian dan Ikrar Rukun Negara.
Lebih seabad kami menabur bakti, gagah gigih keringat memakmur bumi, melunaskan semangat anak bangsa, melunaskan cita-cita negara. Kami tulus merakyatkan ekonomi, tetap terus meneduh warga Pertiwi, menyemaikan jasa menuai jaya petani di ladang desa dan kota. Berusaha doa di tanah merdeka, hebat perjuangan, giat pembangunan, tingkat pendapatan melimpah rahmat dan berkat, jaminan makanan mencukupi, selamat berkualiti. Lebih seabad kami menabur bakti, gagah gigih keringat memakmur bumi, melunaskan semangat anak bangsa, melunaskan cita-cita negara. Kami tulus merakyatkan ekonomi, tetap terus meneduh warga Pertiwi, menyemaikan jasa menuai jaya petani di ladang desa dan kota. Berusaha doa di tanah merdeka, hebat perjuangan, giat pembangunan, tingkat pendapatan melimpah rahmat dan berkat, jaminan makanan mencukupi, selamat berkualiti. Jabatan Pertanian teguh bersama, terus berbakti demi negara. Lafaz ikrar rukun negara bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya, memelihara satu cara hidup demokratik, mencipta satu masyarakat adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama, menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan pelbagai corak, membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Bacaan ikrar rukun negara. Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Terima kasih. Hadirin dipersilakan duduk. Lafaz ikrar rukun negara sebentar tadi telah dipimpin oleh Encik Muhammad Arif bin Rajab dari bahagian Pembangunan Modal Insan. Menyingsing fajar di hujung paya, asyik bersembang lajak ke pekan, dari Serata hingga ke Putrajaya, majlis gemilang sama diraikan. Bermain guli di atas jalan sambil memain ketawa girang, khidmat cemerlang teras kejayaan, Jabatan Pertanian terus gemilang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang berbahagia Datuk Seri Isham bin Ishaq, Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan.
Yang berbahagia Datuk Nur Sam binti Alwi, Ketua Pengarah Pertanian. Yang berusaha Encik Mak Ishak bin Ngatini, Timbalan Ketua Pengarah Pertanian, Pengurusan dan Regulatori. Pengarah-pengarah bahagian, pengarah-pengarah pertanian negeri, pegawai-pegawai kanan jabatan, para penerima anugerah khidmat cemerlang yang diraikan seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Selamat datang kami ucapkan ke Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang tahun 2024 Jabatan Pertanian. Alhamdulillah, marilah bersama-sama kita memanjatkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya diizinkan untuk kita berhimpun di Dewan Serbaguna KPKM pada pagi yang penuh bermakna ini bagi menjayakan Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC Jabatan Pertanian bagi tahun 2024. Majlis ini bertujuan untuk menghargai dan mengiktiraf sumbangan serta komitmen warga Jabatan Pertanian yang telah menunjukkan prestasi cemerlang dalam perkhidmatan mereka. Pengiktirafan ini diharapkan dapat menjadi pendorong kepada semua untuk terus berusaha mencapai kecemerlangan dalam tugas masing-masing. Hadirin sekalian, bagi memberkati majlis kita pada pagi yang penuh bermakna ini, marilah kita bersama-sama menadah tangan, mengaminkan bacaan doa. Untuk itu, majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Encik Muhammad Idhar Afandi bin Muhammad Adnan untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami menadah tangan memohon kehadrat-Mu, limpahkanlah rahmat dan keberkatan-Mu ke atas Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Jabatan Pertanian tahun 2024 yang akan disempurnakan oleh Yang Berbahagia Datuk Seri Isham bin Ishak, Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Jadikanlah majlis ini sebagai medan penghargaan dan inspirasi kepada seluruh warga jabatan untuk terus berusaha gigih memberi khidmat yang terbaik kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, Tuhan yang Maha memberi anugerah, kami memohon agar Engkau memberkati setiap usaha, komitmen dan dedikasi seluruh warga Jabatan Pertanian dalam melaksanakan tugas serta tanggungjawab yang diamanahkan. Anugerahkanlah kepada kami semua kekuatan fizikal dan spiritual, ilham serta hikmah dalam menjalankan tugas harian serta penuh amanah, ikhlas dan profesional. Allahumma ya mujib, jadikanlah mereka yang menerima anugerah pada hari ini dalam kalangan hamba-hamba-Mu yang bersyukur atas penghargaan ini. Semaikanlah dalam diri mereka sifat tawaduk dan semangat juang yang tinggi untuk terus cemerlang, membangun potensi diri dan memacu kecemerlangan jabatan secara keseluruhan. Semoga kejayaan mereka menjadi pemangkin dan dorongan kepada rakan-rakan lain untuk turut sama mengembali tenaga dan berusaha mencapai kecemerlangan dalam perkhidmatan. Ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram, kekalkanlah semangat perpaduan dan muafakat dalam kalangan warga Jabatan Pertanian. Hindarilah kami daripada segala bentuk kelemahan, kemungkaran dan kemalasan. Kurniakanlah kepada kami taufik dan hidayah-Mu agar kami dapat terus menyumbang khidmat bakti dengan penuh dedikasi dan bertanggungjawab demi pembangunan sektor agro makanan dan kesejahteraan rakyat Malaysia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Encik Muhammad Idhar Afandi atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Semoga majlis kita pada hari ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin budiman, majlis seterusnya menjemput Yang Berbahagia Datuk Nur Sam binti Alwi, Ketua Pengarah Pertanian untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara dan saudari pengacara majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. So yang berbahagia Datuk Seri Isham bin Ishak, Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Yang berusaha Cik Mat Ishak bin Ngatini, Timbalan Ketua Pengarah Pertanian, Pengurusan dan Regulatori. Yang berusaha Cik Saiful Nazri bin Ihraman, Pengarah Bahagian Khidmat Pengurusan. Pengarah-pengarah bahagian, pengarah-pengarah pertanian negeri yang diraikan para penerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Jabatan Pertanian 2024 dan seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. So pertamanya alhamdulillah saya panjatkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya pada pagi ini kita dapat bersama-sama berhimpun di dalam majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang ataupun APC Jabatan Pertanian bagi tahun 2024. So terlebih dahulu saya juga ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Seri Isham bin Ishak, Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan atas kesudian untuk menyempurnakan penyampaian anugerah kepada para penerima Jabatan Pertanian pada tahun ini. So, sesungguhnya kehadiran yang berbahagia Datuk Seri mencerminkan sokongan dan komitmen tinggi dalam menyantuni warga kerja Jabatan Pertanian yang diraikan pada hari ini. Dengan itu saya memohon supaya kita bersama-sama memberikan tepukan yang gemuruh kepada yang berbahagia Datuk Seri sebab kesudian beliau untuk hadir pada pagi ini. So yang berbahagia Datuk Seri serta hadirin yang dihormati sekalian, untuk makluman untuk Jabatan Pertanian seramai 205 penerima akan menerima APC pada tahun ini dan itu adalah berdasarkan bilangan pejawatan 8% daripada bilangan pejawatan yang diisi pada tahun ini. So kita ada 205 penerima. Dan majlis ini juga akan meraihkan 2 orang penerima darjah kebesaran bintang dampingan negeri bagi tahun 2024. Untuk makluman semua, majlis APC ini bukan sekadar majlis penghargaan atas khidmat bakti tetapi juga merupakan satu penghargaan kerajaan terhadap usaha, dedikasi dan komitmen penjawat awam untuk sentiasa memastikan kecemerlangan diterapkan di dalam etika kita bekerja. Lebih daripada itu, APC juga merupakan sumber inspirasi dan motivasi untuk setiap warga kerja Jabatan Pertanian untuk terus melakar pencapaian cemerlang dalam perkhidmatan. Sehubungan dengan itu, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada para penerima dan semoga penghargaan ini menjadi pemangkin untuk terus menyumbang perkhidmatan penuh semangat dan cemerlang untuk menghasilkan mutu kerja yang lebih berkualiti serta menjadi juga contoh teladan kepada rakan sejawatan yang lain. Yang bagi Datuk Seri dan hadirin yang dihormati sekalian, dalam mendepani perkhidmatan awam masa kini, kita semua diseru untuk menghayati nilai-nilai hemat HEMAT yang telah diinspirasikan oleh yang berbahagia Tan Sri KPPA, iaitu berkaitan dengan selaras juga dengan aspirasi Malaysia Madani, iaitu hijrah tata kelola, empati rakyat, minda pekin, aspirasi inovasi dan telus takbiran. So nilai-nilai inilah yang akan menjadi asas dan teras dalam memastikan setiap dasar dan polisi kerajaan dapat diterjemahkan dengan berkesan di lapangan, termasuk melalui agenda reformasi perkhidmatan awam. Penjawat awam ialah cerminan imej kerajaan di mata masyarakat. Kita dituntut untuk mempamerkan integriti profesional dan cekap dalam melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan. Sebagai jentera pentadbiran pelaksanaan dalam kerajaan,
kita di Jabatan Pertanian mesti sentiasa bekerja sebagai satu pasukan bagi memastikan penyampaian perkhidmatan yang lebih efisien, relevan, mesra pengguna dan telus. Inilah ukuran sebenar prestasi kita di mata rakyat. Maka saya menyeru supaya setiap warga Jabatan Pertanian dari peringkat tertinggi hingga ke barisan hadapan yang mendepani golongan sasar perlu memainkan peranan dengan penuh komitmen, bertanggungjawab dan juga memberikan dedikasi yang tinggi. Yang berbahagia Datuk Seri dan para hadirin sekalian, sepanjang tahun 2024, Jabatan Pertanian telah mencapai beberapa pencapaian yang membanggakan di peringkat nasional dan juga di peringkat antarabangsa. Dengan kerjasama semua pihak, sama ada daripada bahagian-bahagian dan juga di peringkat negeri. Pada 29 Februari 2024, Jabatan Pertanian telah menerima anugerah emas dalam Majlis Anugerah Integriti, Governance dan Anti Rasuah ataupun AIGA 2023 sebagai pengiktirafan terhadap komitmen jabatan dalam memastikan dan membudayakan tabir urus berintegriti. Dan lanjutan daripada itu juga tahap risiko rasuah Jabatan Pertanian yang sebelum ini di tahap tinggi telah diturunkan ke tahap sederhana. Terima kasih di atas komitmen semua tuan-tuan dan puan-puan. Khususnya pada 28 Mei 2024 yang bagi Datuk Seri melalui inovasi sistem yang dicipta di Jabatan Pertanian, Jabatan Pertanian mendunia sekejap dengan memenangi melalui sistem geotanaman dipilih sebagai pemenang utama bagi kategori C13 iaitu E Pertanian sempena World Summit on the Information Society ataupun WSIS Prizes 2024 yang di mana penerimaan hadiah ini telah diadakan di Geneva, Switzerland. So ini satu pencapaian yang mengangkat nama negara dalam era pertanian digital global lah. Ya. Khususnya pada 24 Ogos 2024 dengan kerjasama semua pihak juga kita telah dapat satu kejayaan yang agak besar iaitu kebenaran untuk kita mengekspor durian segar ke China buat pertama kalinya. Jadi pencapaian ini bukan saja mengembangkan industri durian tempatan, malah membuka juga peluang kepada pasaran yang lebih luas kepada lebih 63,000 pengusaha durian di seluruh negara. Dan walaupun kita telah mendapat laluan pasaran durian segar ini, tapi kita masih ada lagi banyak kerja untuk dilaksanakan, terutama untuk kita memastikan bahawa kaum Bumi Putra juga dapat manfaat daripada market access yang telah diluluskan pada tahun lepas. Di samping itu juga, jabatan telah menerima sijil penghargaan bagi projek reformasi kerenah birokrasi ataupun RKB daripada Malaysia Productivity Corporation ataupun MPC atas kejayaan mempercepatkan proses kelulusan pengimportan bijirin ke dalam negara. Ini paling cepat diluluskan dalam tempoh 1 hari, Datuk Seri. So bagi tahun 2025, saya rasa kita akan ada laksanakan satu lagi inisiatif di bawah RKB yang memberi tumpuan kepada pengurusan pekerja asing dalam subsektor tanaman dengan objektif utama untuk mengurangkan kerana birokrasi serta mengatasi isu-isu pemalsuan dokumen dalam permohonan pekerja asing. Selain daripada itu, tahun ini juga sangat penting kerana kita bukan sahaja melaksanakan 27 projek pembangunan bernilai lebih kurang 71 juta di dalam RP5, tetapi juga terlibat secara langsung dalam usaha memperkukuh keterjaminan makanan negara melalui inisiatif seperti projek peningkatan tahap sara diri SSL bagi buah-buahan dan sayur-sayuran utama, serta juga projek tanaman bawang, projek-projek TKPM, pengeluaran benih kelapa serta persijilan MyGap dan MyOrganic. Kesemua yang dinyatakan tadi memerlukan pemantauan rapi dan juga komitmen bagi memastikan
setiap sen peruntukan yang diberi memberi impak kepada petani dan juga rakyat. Semua agenda ini hanya dapat dicapai melalui pemikiran yang sentiasa mahu berubah untuk memperbaiki diri dan seterusnya menyebabkan kita menjadi lebih kreatif dan lebih berinovasi dalam memastikan penyampaian perkhidmatan yang lebih efisien. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, sebelum saya mengakhiri ucapan, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada seluruh ahli jawatankuasa yang terlibat dalam menjayakan majlis ini. Tahniah dan syabas sekali lagi kepada semua penerima APC, Jabatan Pertanian dan juga penerima darjah kebesaran bintang dan pingat negeri bagi tahun 2024. Teruskan usaha murni dalam menyumbang khidmat yang terbaik demi kemajuan jabatan dan juga kesejahteraan rakyat. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Yang Berbahagia Datuk Seri di atas kesudian untuk hadir bersama di majlis kami pada pagi ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih majlis rakamkan kepada Yang Berbahagia Dato' atas ucapan yang disampaikan sebentar tadi. Pagi hari menampi padi ditampi di tepi laman. Dengan hormat kami sudi menjemput Tuan menyampaikan ucapan. Hadirin yang dihormati, kini tibalah saat yang dinanti. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Yang Berbahagia Datuk Seri Hisham bin Ishak, Ketua Setiausaha KPKM, untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang tahun 2024 Jabatan Pertanian. Dipersilakan. Terima kasih. Pada pengacara majlis, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan terutamanya kepada tidak lain lah, kepada KP yang kita sayangi lah, Datuk Nur Sam. Kalau saya kena naik stage ni memang saya kena adjust ni sikit. Mikrofon saya kalau ada Datuk Nur Sam ni lah. Yang berusaha Cik Mat Ishak bin Atini, Timbalan Ketua Pengarah Pertanian, pengarah-pengarah bahagian, pengarah-pengarah pertanian negeri yang diraikan dan penerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang dan juga penerima pingat-pingat persekutuan dan lain-lain. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Hari ini saya sangat berbanggalah dapat bersama-sama dengan penerima APC dan juga penerima bintang kebesaran. Kerana saya bersama dengan mereka yang sebenarnya sangat penting dalam ekosistem bangunan negara. Tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya adalah peneraju, pembela dan juga penjaga khazanah negara, iaitu aktiviti pertanian. Tanpa tuan-tuan dan puan-puan maka tak adalah kita lihat orang yang sihat-sihat dalam dewan dan luar dewan ni, yang kita tengok nutrisi makanannya dari segi pemakanan, sayur-sayuran dan pelbagai lagi tanaman-tanaman. Dalam masa seminggu, insya-Allah saya 8 bulan di kementerian ni. Daripada saya tak berani menjadi petani, sekarang ni, hari ni lah, minggu ni saya pun ada traktor dekat kampung saya, tengah tolak tanah. Sebab saya pun nak berkebun sama. Kalau saya tak berkebun, saya tak boleh cakap mengenai pertanian. So saya pun akan cuba menghayatilah aktiviti pertanian bersama tuan-tuan dan puan-puan. Sebab memang saya tak boleh lawan tuan-tuan dan puan-puan, semua pakar-pakar pertanian. So tadi kita mendengar Datuk Nur Sam menceritakan mengenai kejayaan-kejayaan yang telah berlaku akibat daripada kejayaan tuan-tuan dan puan-puan. Kita lihat tahun lepas dan tahun ini pelbagai kejayaan dan kecemerlangan telah berlaku. Dan ini berlaku kerana hari ini, tahun ini, Jabatan Pertanian Malaysia berumur 120 tahun. Sejak dilahirkan ataupun ditubuhkan pada tahun 1905. Kita lihat gambar-gambar dalam lagu tadi, lagu doa tadi, petani-petani pegawai kita seluruh rambut-rambut panjang dulu kan, sampai leher-leher. Sekarang alhamdulillah lah, rambut pendek dah elok, nampak moden sikit kan. Jadi perjalanan 120 tahun daripada mula ditubuhkan pada tahun 1905 sampai sekarang bukanlah satu perjalanan yang mudah. Banyak liku-liku yang dilalui, banyak tanah-tanah telah diterkai,
pokok-pokok hutan telah dibersihkan dan dijadikan seperti mana ladang-ladang pertanian yang kita lihat pada masa sekarang yang moden, yang senang diakses, mempunyai kemudahan elektrik, air dan pelbagai lagi sistem sokongan untuk membantu petani-petani dan peternak dan peladang yang lainlah. So sebenarnya hari ini adalah Hari Tuan-tuan dan Puan-puan di mana kementerian dan jabatan sebenarnya menghargai sumbangan yang tuan-tuan telah berikan sehinggalah tuan-tuan dan puan-puan diberikan penghormatan dan penghargaan sebagai penerima APC. Saya sangat bersyukur di kementerian ini sebab saya ada lebih kurang 24,000 orang saja di bawah saya dengan 14 agensi. Kementerian saya sebelum ni ada 140,000 orang dan saya terpaksa menghadiri APC di 7 zon di seluruh negara. Memang penatlah. Dan satu zon kadang-kadang ada 400-500 orang. Paling tinggi itu 786 orang. Memang penatlah nak bagi CJ tu kan. Nak bagi pukal tak boleh, masing-masing nak bergambar. So memang saya happy sikit lah kat sini, taklah ramai sangat ya. Jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan ni sebenarnya diiktiraf sebagai mereka yang cemerlang dan telah memberi sumbangan, yang telah memberi impak yang besar bukan saja kepada Jabatan Pertanian tetapi kepada komuniti di luar. Seiring dengan konsep madani. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri baru-baru ni di Tawau telah memberi peringatan lah kepada semua KSU bahawa ramai penjawat awam sebenarnya tidak memahami konsep madani. Konsep madani ni bukannya satu tagline ataupun tagline politik, bukan. Ia sebenarnya adalah satu ikhtiar ataupun usaha untuk kita manusiawikan ataupun humanizekan dasar-dasar yang kita ada, aktiviti-aktiviti yang tuan-tuan buat setiap hari supaya memastikan bahawa rakyat ataupun mereka yang sebenar-benarnya disasarkan itu mendapat manfaat yang telah kita usahakan untuk kita bina dasar, kita buat aktiviti, kita minta duit DE, kita adakan duit OE ni. Semuanya untuk kita manusiawikan dasar dan polisi tersebut supaya rakyat akan mendapat manfaat dan kejayaan. Itulah sebenarnya konsep madani. Bukannya satu tagline politik. Itu yang kita kena faham ya. Sebab ramai yang tak faham. So dalam peperiksaan kerajaan sekarang ni memang kita akan tanya mengenai kefahaman mengenai madani ini. So 120 tahun telah berlalu. Seperti mana yang saya maklum, liku-liku telah dilalui. Dan kita kena cek balik. Berdiri dan membuat refleksi diri. Sama ada betul tak perjalanan yang 120 tahun ni sebenar-benarnya memanfaatkan negara kita, terutamanya petani-petani dan mereka yang menggunakan produk-produk kita, iaitu rakyat negara. Tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ni kita banyak bercerita mengenai transformasi sektor pertanian kepada yang orang kata tradisi kepada yang lebih moden. Dan cabaran yang kita lalui dan hadapi sekarang ni ialah kefahaman diri kita sebagai pegawai dan kaki tangan mengenai apa itu perkara yang melibatkan pemodenan. Kalau kita sendiri tak faham, kita tak pandai menggunakan ChatGPT ataupun memahami teknologi sedia ada, macam mana kita nak bagi tahu petani? Samalah dengan saya, sebab tu saya pun mulakan aktiviti bertani. Kalau tidak, saya tak boleh cakap mengenai pertanian. Sebab petani tu kata, Datuk KSU, you pernah bertanam tak? Saya kata, jangan cerita, saya dah ada kebun lah. Saya sendiri gunakan cangkul. Kadang-kadang pegawai pun ada tolong saya tanam-tanam pokok tu kan. Tapi yang penting saya menjiwai apa yang saya buat supaya apa yang saya buat ni sebenarnya boleh saya ceritakan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya 26 tahun di MITI. Saya bercerita mengenai usahawan. Macam mana nak buat berniaga, macam mana nak melabur. Saya sendiri dulu pernah ada 3 syarikat yang saya terajui. Dan saya boleh cerita kepada mereka yang saya bagi nasihat ni, saya sendiri ada pengalaman. So tuan-tuan dan puan-puan ni sebenarnya adalah mereka yang cemerlang dan boleh memberikan impak kepada petani tersebut. Kebanyakan daripada petani kita sekarang ni umur dah 60 lebih, 63 tahun secara amnya lah. Dan mereka ni untuk berubah kepada ataupun mengikuti mentransformasikan diri memang susah. Orang putih kata not easy to teach a dog new tricks. Okay? So cabaran kita ialah macam mana kita nak ubah petani yang tua ni kepada yang menggunakan teknologi moden, kalau padahal kita sendiri pun tak faham macam mana kita nak buat. So kita perlu menjiwai supaya dapat kita laksanakan kita punya transformasi dengan lebih baik. Tuan-tuan dan puan-puan,
dalam RMK ke-13, saya baru dimaklumkan mengenai cabaran ataupun KBI terbaru yang mengejutkan saya, iaitu sumbangan pertanian kepada GDP ataupun KDNK-A negara telah ditingkatkan daripada 1.5% kepada 1.9% dalam tempoh 2026 sampai 2030. Terus malam tu saya tak boleh tidur. Sebab saya nak fikir macam mana kita nak buat untuk menganjakkan sumbangan dalam sektor pertanian kepada tambahan 0.4% daripada apa yang kita ada. So bajet yang kita ada sebenarnya patut ditingkatkan, tetapi bajet saya nampak tak pun ditingkatkan dengan sebanyaknya yang membolehkan kita tingkatkan daripada 1.5 kepada 1.9%. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam masa 5 tahun akan datang bermula hujung tahun ni sampailah 2030, saya memang memerlukan tuan-tuan dan puan-puan untuk kita sama-sama melihat bagaimana boleh kita menyumbang kepada meningkatkan sumbangan sektor pertanian kepada GDP ataupun KDNKA negara daripada 1.5% ke 1.9%. Dan kita lihat KPI sektor lain, iaitu sektor industri dan pembinaan telah turun. Bermakna negara pada masa akan datang amat memerlukan sumbangan besar daripada sektor pertanian untuk kita bangunkan ekonomi. 25 tahun, 35 tahun yang lalu memang sektor perindustrian telah menyumbang besar kepada pembangunan negara. Tetapi kenyataannya sekarang ialah sektor pertanian akan memberi sumbangan yang lebih tinggi berbanding dengan sektor-sektor lain. So ini memerlukan usaha yang lebih gigih daripada kita supaya kita lebih bekerja keras dan kita lihat cara bagaimana untuk kita gunakan teknologi, transformasi, inovasi dan pelbagai lagi tools-tools lain yang boleh kita bantu untuk meningkatkan sumbangan kita kepada negara ini. So tuan-tuan dan puan-puan, ada beberapa perkara baru lagi yang akan kita perkenalkan, iaitu ESG. Kita telah melantik 2 orang pegawai ESG, iaitu Environment, Social dan Government, yang mana kita akan cuba untuk menggandakan usaha kita untuk melihat bagaimana sektor pertanian itu dapat menyumbang kepada sumbangan SDG ataupun Sustainable Development Goal 2030 di bawah United Nations. So 2 pegawai ini sebenarnya telah diberi tugas dalam masa 3 tahun untuk melakukan 3 aktiviti besar. Pertama ialah untuk menubuhkan satu avenue ataupun grup untuk melihat bagaimana kita boleh mencapai ESG goal kita dalam jangka pendek. Jangka sederhananya, kita akan membina satu blueprint untuk membangunkan bagaimana kita boleh menggunakan elemen-elemen sedia ada untuk kita menyumbang kepada ESG. Dan ketiga ialah kita akan mengira banyak mana sumbangan sektor pertanian kepada ESG, di mana kita akan menghasilkan carbon credit yang boleh dijual kepada pihak industri. Dan sebenarnya saya sedang melihat kerangka ataupun platform di mana kalau kita jual carbon credit ni, duit tersebut kita boleh gunakan untuk membantu meningkatkan keupayaan kita, terutamanya di sektor pertanian. Contohnya lah, tadi Datuk Nur Hussein minta kita nak perbaiki aset-aset kereta-kereta lama kita. So baru ni saya pergi ke Johor, saya naik kereta, tiba-tiba driver berhenti tepi jalan. Saya kata, apa hal ni? Datuk, saya nak ambil gambar. Kenapa? Sebab kereta saya ni mileage dah sampai 1 juta kilometer. Sebab kilometer dekat dial tu dah 0000 balik. Sudah 1 juta kilometer. Punya hebat kereta-kereta Jabatan Pertanian ni. So mungkin sebab itulah Kementerian Kewangan kata pakailah. Kalau boleh semua kenderaan Jabatan Pertanian sampai 1 juta kilometer. Jadi tapi tak adil lah. Saya perlu berikan tuan-tuan dan puan-puan peralatan yang tuan-tuan perlukan untuk kita menjadi cemerlang. InsyaAllah kita akan cuba dapatkan aset-aset yang terbaru. Kalau tidak pun kita cuba allocatekan sumber kewangan yang sesuai untuk kita pastikan yang tools yang tuan-tuan dan puan-puan ada ni dapat digunakan dengan seoptimalnya, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan, juga pada tahun ni kita akan ada 2 lagi event besar yang kita akan sama-sama terlibat. Pertama yang akan paling dekat ialah pada bulan depan kita akan berada di Osaka untuk kita
terlibat sama dalam program World Expo Osaka 2025, di mana kita telah diberikan tanggungjawab untuk kita mainkan atau kita usaha untuk menunjukkan program-program pertanian kita di Osaka, di World Expo di Osaka. Dan dalam masa seminggu ni kita diharapkan dapat menunjukkan kepada dunia mengenai kejayaan-kejayaan kita, di manakah kita, anjakan yang telah kita ada sebelum ni, daripada mana kita dulu kepada mana kita ada sekarang. Kita juga akan menunjukkan hasil-hasil teknologi yang kita sendiri hasilkan dan bagaimana petani-petani kita telah dapat mengoptimalkan penghasilan tanaman mereka melalui kejayaan yang tuan-tuan dan puan-puan telah berikan. So itu yang pertama, daripada 1 hingga 8 Jun 2025. Pada 1 hingga 3 Ogos pula tahun ini di Sabah International Convention Center, kita juga akan mengadakan satu program besar iaitu Hari Peladang, Peternak dan apa tu lagi ya? Nelayan. Banyak sangat. Okey. Di Sabah, di Kota Kinabalu, dan dia macam mini maha juga. So ini merupakan satu lagi usaha kita untuk kita menghargai stakeholder tuan-tuan dan puan-puan, iaitu petani, peladang dan nelayan. Dan juga dalam mesyuarat ASEAN leaders meeting nanti pada bulan November, kita akan juga buat satu mini maha di KLCC, di mana kita akan menonjolkan kejayaan kita di dalam berbanding dengan negara ASEAN mengenai apakah yang telah kita laksanakan untuk membantu petani, peladang, peternak yang merupakan stakeholder kita. So itu merupakan beberapa perkara, dan sikit lagi saya nak cakap mengenai MyGap dan MyOrganic yang Datuk Nur Sen cakap. Sekarang ni MyGap dan MyOrganic yang kita ada tak ada elemen ESG. Tetapi bila kita buat Green MyGap dan Green MyOrganic, insya-Allah ini merupakan satu benchmark yang sangat baik untuk Jabatan Pertanian, kerana ia merupakan satu kejayaan besar di mana bila petani, peternak dan peladang kita ada MyGap dan MyOrganic Green ni, mereka boleh mendapat pinjaman daripada Agrobank di mana kadar faedahnya hanya 2% berbanding dengan kadar faedah pinjaman yang lain yang terpaksa dibayar 4% ataupun lebih. So ini merupakan satu lagi input ataupun kejayaan yang harus kita usahakan untuk kita pastikan petani kita dapat laksanakan, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, saya juga ingin menasihatilah kepada semua penerima APC hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan merupakan role model kepada pegawai dan kaki tangan yang lain. Role model bermaksud mereka akan melihat tuan-tuan dan puan-puan sebagai pegawai yang cemerlang. Kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh mendapat APC, bermaksud mereka juga boleh mendapat APC. Dan mereka akan melihat dari segi tingkah laku kita, peradaban kita, pemakaian kita, pertuturan kita, dan usaha bagaimana kita bekerja lebih gigih berbanding dengan mereka. Dan diharapkan mereka juga akan mengikuti jalan ataupun perjalanan seperti mana tuan-tuan dan puan-puan telah lalui untuk mencapai kejayaan dan tahap perkhidmatan yang cemerlang yang telah tuan-tuan sampaikan dan tunjukkan, dan kita menghargai dengan menyampaikan anugerah APC pada hari ini. So diharapkan pegawai-pegawai kita dapat lebih membantu petani, peladang, peternak, nelayan kita yang di bawah, yang sangat mengharapkan perkhidmatan kita. Kalau boleh kita bagilah lebih sikit daripada apa yang boleh kita berikan. Kalau dia datang pejabat pukul 5.30, janganlah kata tolong dah datang esok pakcik, saya nak balik dah 5.30 ni. Sebab cerita pukul 7 nanti start, saya tak sempat nak tengok. Jadi janganlah macam tu. Kita kena cuba, sebab kadang-kadang impak yang sikit tu sebenarnya memberi perubahan hidup yang sangat besar kepada mereka yang kita bantu tersebut. Bezanya kita dengan orang swasta ialah pejabat swasta, syarikat swasta mendapat bonus dari segi kewangan, tetapi kita tak. Kita nampak kejayaan kita adalah petani, peternak, peladang kita berjaya menghasilkan buah cempedak paling besar, buah kelapa, air kelapa yang paling sedap, tanaman padi yang paling tinggi, dan buah-buahan yang lain yang lebih besar, lebih cantik, dan boleh kita ekspor ke luar negara. Itulah kejayaan kita, di mana peternak, peladang, mereka yang di bawah tu, mereka lah yang mendapat manfaat besar hasil daripada usaha yang kita berikan. Walaupun sedikit, insya-Allah dapat mengubah kehidupan mereka, kehidupan anak-anak mereka yang mereka harapkan
dapat masuk universiti dan berjaya seperti tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, banyak dah saya cerita, banyak dah saya beri nasihat. Nasihat-nasihat ni juga saya ingin berikan dan ingatkan diri saya sendiri sebab saya pun ada kelemahan. Tetapi kelemahan saya dapat saya olahkan kepada kejayaan kerana saya mendapat ilham, kekuatan dan semangat untuk saya menjalankan tugas saya kerana tuan-tuan dan puan-puan. Saya melihat di hadapan saya adalah mereka yang bukan pekerja biasa, tetapi pekerja yang sentiasa ingin mencapai dan mencari kemenangan melalui kecemerlangan, insya-Allah. Dengan lafaz kata Bismillahirrahmanirrahim, tapi sebelum tu ada 2 pantun saya nak bagi. Menanam jagung di tepi ladang, disiram air tiap pagi. Bertani itu bukannya kerja sembarang. Hasilnya nyata sebab Jabatan Pertanian yang cemerlang. Nombor 2. Pagi hari pergi ke sawah. Langit cerah, hati pun riang. Bekerja keras juga jangan menyerah. Kaki tangan yang cemerlang, insya-Allah negeri pun cemerlang. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya merasmikan Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Jabatan Pertanian tahun 2024. Kalau nak tahu, nak dapat pantun yang cepat, gunalah ChatGPT. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berbahagia Datuk atas ucapan dan perasmian sebentar tadi. Mohon Yang Berbahagia Datuk Seri untuk terus kekal di atas pentas bagi menyempurnakan acara seterusnya. Untuk itu, majlis menjemput dan mempersilakan Ketua Pengarah Pertanian diiringi Timbalan Ketua Pengarah Pertanian, Pengurusan dan Regulatori naik ke atas pentas bagi menyempurnakan acara seterusnya. Sidang Dewan yang dimuliakan, majlis kini tiba ke acara yang dinantikan, penyampaian sijil dan cenderahati kepada penerima APC yang diraikan sebagai tanda penghargaan dan pengiktirafan kepada mereka atas komitmen dan juga khidmat cemerlang dalam menjalankan tugas sepanjang tahun 2024. Sebagai makluman warga Dewan yang dihormati, tahun ini Jabatan Pertanian meraikan seramai 205 penerima APC dan 3 penerima darjah kebesaran bintang dan pingat di peringkat negeri. Penerima APC juga akan menerima sijil perkhidmatan cemerlang dan skim simpanan Pendidikan Nasional SSPN Prime bernilai RM1,000. Untuk itu, mendahului senarai penerima APC yang pertama, dijemput Teknologis Rosmawati binti Selamat untuk naik ke atas pentas. Dipersilakan. Seterusnya, Encik Arizal bin Arshad. Puan Asmita binti Abu Hamira. Dijemput Puan Faiza binti Rahman. Seterusnya, Encik Ho Ten Fuk. Dijemput Encik Ismail bin Ibrahim. Puan Maslina binti Ismail. Puan Nur Aila Iliani binti Ayub. Seterusnya, Puan Nur Azarina binti Abu Bakar. Dijemput Puan Saira binti Asri. Dijemput Encik Amy Faizal bin Muhammad Warham. Dijemput Encik Fakhur Razi bin Abdul
Seterusnya dipersilakan Puan Nurihan binti Baharudin. Puan Rohaizah binti Muhammad Nasir. Puan Rozianti binti Ali. Encik Safendi Benton. Puan Siti Farah binti Halim. Puan Siti Nur Azah binti Ayub. Puan Siti Nur Ain binti Abdullah. Puan Syaliza Hanum binti Zakaria. Puan Jamizi Azianti bin Jamaluddin. Encik Muhammad Ridwan bin Asy'ari. Encik Muhammad Iqmal Alif bin Muhammad Adli. Encik Muhammad Auza'i bin Komaruddin. Puan Nur Nazirah binti Mat Sulaiman. Puan Sima Fairuz binti Sulaiman. Puan Yashini anak perempuan Peraniadi. Seterusnya Encik Muhammad Rosdi bin Lajid. Encik Abdul Halim bin Sulong. Encik Ahmad Fauzi bin Abdullah. Puan Azwana binti Mat Tarmizi. Puan Eli Nur Azmira binti Muhammad Tamiri. Puan Fairuz Zahida binti Yusuf. Encik Muhammad Hazani bin Zakaria. Encik Muhammad Ismail bin Ishaq. Encik Ngadiman bin Surakim.
Puan Nur Hazmah binti Syahari. Puan Ramlah Elias Ahnoni binti Abdul. Encik Raseli bin Mustafa. Seterusnya Puan Ros Haslinda binti Abdullah. Seterusnya Puan Rosiana binti Yahya. Dijemput Puan Siti Ros Hasmiza binti Roslan. Dijemput Puan Suziana binti Kamis. Seterusnya Encik Wan Mas Hadi bin Wan Yusuf. Dijemput Puan Nur Hidayah binti Arwiyani. Seterusnya Encik Muhammad Zaidani bin Muhammad Abdul Talib. Dijemput Puan Asman Ansarila binti Muhammad Khairi. Puan Fadlina binti Hussein. Puan Farah Nadia binti Nur Hasan. Puan Fauzia binti Basiran. Dijemput Puan Hazrina binti Rashid. Seterusnya Puan Hirdawati binti Tahir. Dijemput Puan Intan Fiana binti Abdul Razak. Puan Jamila binti Nayan. Seterusnya Encik Khairul Azlan bin Muhammad Salim. Dijemput Puan Mariam binti Nan. Puan Mariati binti Man Isa. Encik Muhammad Syahrul Afandi bin Muhammad Sobri. Seterusnya dijemput Encik Muhammad Azlan bin Malik. Seterusnya Encik Muhammad Jamil bin Jaafar. Seterusnya Encik Muhammad Rafiza bin Mariani. Encik Muhammad Zulhilmi bin Muhammad Zulkifli.
Selanjutnya dipersilakan Tuan Nur Hidayah binti Muhammad Tandarius. Puan Nur Adilah binti Omar. Puan Nur Fidatul binti Denan. Puan Razimah binti Razak. Encik Raziz bin Ramli. Encik Razali binti Muhammad Isa. Puan Rosaliza binti Abdul Hamid. Puan Rosmawati binti Mazlan. Encik Syahrul Nizam bin Muhammad Razali. Puan Siti Hajar binti Abdul Halim. Puan Siti Mariam binti Muhammad Bukhari. Puan Siti Mas Ayu binti Muhammad Fauzi. Puan Nazarina binti Wan Abdul Ghani. Encik Muhammad Faiz bin Muhammad Zain. Encik Zaril Azrik bin Zainal Aznam. Puan Fauziah binti Mat Ali. Puan Julizam binti Abdullah. Puan Zainab binti Daud. Encik Abdul Razak bin Zainab. Seterusnya dipersilakan Encik Zaidi bin Saleh. Puan Arfah binti Afandi. Puan Fazidah binti Ismail. Puan Nur Haryani binti Kazal Maidin. Puan Yusfarihan binti Muhammad Yunus. Encik Muhammad Fauzi bin Yusuf.
Encik Muhammad Farizal bin Marzuki. Encik Muhammad Hafizi bin Kamaruzzaman. Puan Nur Fadilah binti Sulung. Puan Nurul Ahyar binti Umar. Encik Ahmad Fakiruddin bin Abdul Hamid. Seterusnya dijemput Encik Muhammad Ikram bin Ismail. Dijemput Encik Muhammad Khairul Anwar bin Aziz.
Selanjutnya dipersilakan Encik Muhammad Arabi bin Abu Mansur Elias Aris. Encik Muhammad Daud bin Mat. Encik Muhammad Desa bin Ismail. Encik Muhammad Farid Husni bin Muhammad Halis. Encik Muhammad Hisham bin Alias. Encik Muhammad Ibn Zaidi bin Ibrahim. Encik Muhammad Nurul Faiz bin Mat Arifin. Encik Muhammad Osman bin Aziz. Encik Muhammad Zam bin Mat Ali. Encik Muhammad Zafri bin Jamil. Encik Mohtar Sabirin bin Musdi. Encik Mohtar bin Abdullah. Encik Muhammad Fadil bin Ismail. Encik Muhammad Faizal bin Ismail. Encik Muhammad Syafiq Hazwan bin Jamil. Encik Muhammad Badrul Ikram bin Ismail. Encik Nasrul Muhaimin bin Asy'ari. Encik Nur Zamani bin Nasrul. Encik Romli bin Muhammad. Encik Saidin bin Syarani. Encik Jafri bin Zaid Muhammad. Encik Zamri bin Karya Elias Zakaria. Encik Zulkifli bin Ismail. Encik Muhammad Rozi bin Abu Bakar. Encik Muhammad Mohar bin Keram.
Encik Zulhilmi bin Saleh. Dan penerima terakhir ABC Puan Nur Asidah binti A. Kadir. Tahniah diucapkan kepada penerima ABC. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, majlis kini beralih kepada acara penyampaian sijil penghargaan kepada warga Jabatan Pertanian yang telah mengharumkan nama jabatan melalui penganugerahan darjah kebesaran bintang dan pingat di peringkat negeri. Sebagai tanda penghargaan dan pengiktirafan, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Puan Nur Hayati binti Ma'ruf dari bahagian Kejuruteraan Pertanian Negeri Melaka yang telah dianugerahkan Bintang Khidmat Terpuji Negeri Melaka. Seterusnya Puan Azimah binti Mak Zain dari bahagian Kawalan Kualiti Tanaman Kelantan yang telah dianugerahkan darjah kebesaran setia Mahkota Kelantan yang amat terbilang. Tahniah, majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Seri atas kesudian menyempurnakan penyampaian sijil dan cenderahati kepada penerima anugerah yang kita raikan sebentar tadi. Sebagai tanda penghargaan atas kesudian Yang Berbahagia Datuk Seri dalam menyempurnakan Majlis APC Jabatan Pertanian tahun 2024, pihak majlis dengan ini menjemput Yang Berbahagia Ketua Pengarah Pertanian untuk menyampaikan cenderahati kepada Yang Berbahagia Datuk Seri. Dipersilakan. Terima kasih sekali lagi. Dipersilakan Yang Berbahagia Datuk Seri dan Div-Div Kehormat turun untuk kembali ke tempat duduk. Tahniah dan syabas diucapkan kepada semua penerima ABC dan penerima pingat atas pencapaian yang membanggakan ini. Semoga kejayaan ini menjadi inspirasi kepada seluruh warga Jabatan Pertanian untuk terus berusaha dan memberikan perkhidmatan yang terbaik demi kemajuan sektor agro makanan negara. Hadirin yang dihormati sekalian, bagi menyemarakkan lagi suasana majlis yang penuh bermakna ini, marilah kita bersama-sama menikmati sebuah persembahan istimewa daripada Encik Ahmad Suhaidi bin Sarim. Untuk makluman, Encik Ahmad Suhaidi merupakan warga Jabatan Pertanian yang bertugas di bahagian pengurusan sumber tanah Titi Gantung Perak dan merupakan antara permata berharga Jabatan Pertanian yang memiliki bakat besar dalam seni persembahan muzik. Untuk itu, tanpa melengahkan masa, terimalah persembahan istimewa alunan tiupan seruling yang pastinya akan memukau kita semua. Dipersilakan Encik Ahmad Suhaidi. Assalamualaikum pada Yang Berbahagia Datuk Seri, Datuk, tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini saya akan mempersembahkan sebuah lagu daripada OST Puteri Gunung Ledang yang bertajuk Bagaikan Sakti.
Terima kasih diucapkan kepada Encik Ahmad Suhaidi atas persembahan yang begitu menghiburkan sebentar tadi. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Di atas dahan burung tempua, melihat rosa tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua di lain masa bersua lagi. Sebelum tirai majlis dilabuhkan, kami mewakili Jawatankuasa Kerja Majlis APC tahun 2024 Jabatan Pertanian memohon ampun dan maaf atas kekurangan sepanjang majlis ini berlangsung. Majlis akan diteruskan dengan sesi bergambar kenang-kenangan bersama div-div kehormat selesai sahaja majlis ini berakhir. Sedikit pengumuman, makluman kepada para penerima jika ada sebarang kesilapan pada sijil, bolehlah berhubung dengan pihak urustia. Akhir kata, kami ingin merakamkan penghargaan kepada semua yang telah bertungkus lumus menjayakan majlis ini. Semoga segala usaha kita akan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan jumpa lagi. Mohon para penerima untuk bangun tampil ke hadapan merapati kerusi VVIP. Dipersilakan untuk sesi bergambar bersama